ayat kursi riwayat At-Tabrani dan Nasa'i. Tu dia. Baca ayat kursi, Nabi baca selepas pada sembahyang. Tu jaga. Lebih lagi baca rupa. Tok guru kata baca berupa wakas mile. Tu Soleh Ustaz. Baca rupa wakas mile untuk nak jaga sebagai pendinding diri kita juga daripada orang panggil kejahatan jin dan sebagainya. Tu nak jadi pagar juga. Tak kena duk pagar banyak, pagar ni ya ayat kursi. Macam lagu mana? Baca jadi wakas sembilan. Jadi ayat kursi ada wakah dia, wakah. Hak boleh kita wakah. 9 tempat lah ayat kursi tu. Hak boleh wakah. Dah. Baca wakas 9 tu. Bila duk baca ayat kursi dan nak biasa pahala sunat ni dah. Baca wakas 9 lalu dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض 7 ولا يؤوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 8 وهو العلي العظيم 9 wakah 9 istiqamah hak tu insya-Allah selamat insya-Allah selamat istiqamah wakah 9 tu hak tu amalan mujarrabah hak ulama tak bersabit ke apa le hadis wakah 9 tak 9 tu hak sabit le hadis baca ayat kursi je cuma ulama berjadi panggil mujarrabah maksudnya mujarrab benda hak ulama cuba dah benda ulama teradah dan dapat kesal dia. Orang panggil wakah 9. Bacalah. Baca. Tu ijazah lalu saya ijazahkan baca wakah 9 ni kepada kita baca selepas pada tiap-tiap kali semaya lah. Aku terima ijazah kata gitu. Lepas tu kita baca biasa. Baca. Lepas pada tu ni suku ada ni ni dia pagar banyak perkara dinding sampai ke dinding duk pagar tu duk pagar diri khabar apa pagar tu jadi gelap habis tak nampak apa tu pagar sampai ke gelap tu letih juga orang pagar diri banyak ni nak jadi pagar tu semaya pun jadi malah popnya di malah habis pagar diri banyak dah pada hak ni ya pada hak tu ya